Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang menyaksikan video ni, semoga tuan-tuan dan puan-puan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dan beroleh kejayaan dengan apa yang anda lakukan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya Haji Syahri Amir mewakili kepada komuniti usahawan GTR Grow Tourist Empower Community. Dan hari ini insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan kita bersama dalam satu sesi tempoh jangka masa yang singkat. Dan anda menyaksikan video ini, mudah-mudahan anda berada dalam keadaan getaran minda yang positif. Mudah-mudahan dengan getaran minda yang positif itu anda akan beroleh getaran wang power tuan-tuan dan puan, yang boleh menjadikan insan-insan biasa menjana pendapatan yang luar biasa. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan. Baiklah, di sini saya ingin bertanya kepada diri saya sendiri sebenarnya tuan-tuan dan puan. Dan pertanyaan ini saya dah bertanya dan saya dah temu jawapannya. Kenapa kita perlu ada duit yang banyak? Kenapa kita kena ada duit yang banyak tuan-tuan dan puan? Bagi saya lah, yang pertamanya tuan-tuan dan puan, kena ada duit yang banyak sebab duit selalu tak cukup. Kerja siang malam, pagi petang, subhanallah tuan-tuan dan puan, tapi keadaan kita masih lagi berada dalam keadaan apa? Duit tak pernah cukup. Yang keduanya tuan-tuan dan puan, kenapa perlu ada duit yang banyak? Bagi saya senang ya tuan-tuan dan puan. Nombor dua je sangat-sangat jelas. Kalau duit tak cukup, confirm nombor dua tak akan ada simpanan. Betul tak? Sebabnya tuan-tuan dan puan, bila duit tak cukup, macam mana nak buat menyimpan? Senang je. Formula dia sangat senang tu. Kalau tak ada duit, confirm tak payah dan sukar dah buat simpanan, betul? Tapi kalau orang ada simpanan, confirm ada duit. Betul tak tuan-tuan? Ya, betul. Baik. Jadi nombor 3 tuan-tuan, bila nombor 2 datang, nombor 3 akan hadir. That's why kita kena perlu ada duit yang banyak, iaitu bila duit tak ada, simpanan pun tak nak buat, dan kita terjerumus dalam hutang. Jadi hari ni saya lihat di antara sebab-sebab saya perlu ada duit yang banyak. Sebab apa? Sebab saya masih ada lagi hutang piutang yang belum dilansaikan sebelum ni kan. Jadi saya kena tekad, saya perlu lansaikan hutang-hutang ni. That's why saya kena cari duit yang banyak. Dan tuan-tuan, 1, nombor 2, nombor 3, bila ketiga-tiga benda ni ada pada diri kita tuan-tuan, dia akan wujud nombor 4. Tak ada jaminan kewangan. Sebab itulah tuan-tuan, bila jaminan kewangan tak ada, kita kena ada duit yang banyak. Supaya apa? InsyaAllah di masa hadapan kita mempunyai jaminan kewangan. Kita berasa dalam keadaan yang selesa, kita hidup dalam keadaan yang aman, minda tenang, hati rasa tenteram tuan-tuan dan puan. Dan nombor 5 tuan-tuan, sebab apa kena ada duit yang banyak? Sebab kita masih lagi ada ayah dan ibu, dan di sekeliling kita ada insan-insan yang tersayang. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena ada duit yang banyak. Sebab kita nak bantu ayah kita nak bantu ibu kita, dan kita nak bagi yang terbaik kepada insan-insan tersayang kita, sayang kita, kepada keluarga kita. Okey. Dan nombor 6-nya tuan-tuan dan puan, kena ada duit banyak. Sebab apa? Sebab kita masih ada banyak lagi impian-impian kita yang masih belum tercapai. Benda-benda yang kita impikan sebelum ni, dia berkubur begitu sahaja. Sebab apa? Sebab kita tak ada duit untuk membelinya. Kita tak nak capai impian-impian kita yang kita boleh kena membelinya dengan kadar amount yang perlukan kekuatan ekonomi. Itu masalah kita. Dan kenapa perlu ada duit yang banyak? Yang nombor 7-nya ialah tuan-tuan dan puan, desakan ekonomi semasa. Desakan ekonomi semasa yang membuatkan kita kena ada duit yang banyak. 10 tahun yang lalu tuan-tuan dan puan, harga barangan dengan hari ini sangat-sangat berbeza. Taraf kehidupan 10 tahun yang lalu dengan hari ini sangat-sangat berbeza. Dan bagaimana pula tuan-tuan dan puan 5 hingga 10 tahun akan datang keadaan ekonomi ini. Dan nombor 8-nya tuan-tuan dan puan, kenapa perlu ada duit yang banyak? Sebab dah lama dah hidup menderita dalam keadaan ini. Dah lama dah hidup sengsara dengan keadaan ini tuan-tuan. Dah lama dah kita hidup dalam keadaan yang memeningkan, yang memenatkan. Dan sini tibalah masanya tuan-tuan dan puan, untuk kita dapatkan duit yang banyak. Supaya apa? Supaya kita berada dalam keadaan yang ada jaminan kewangan. Kita ada simpanan kita. Kita boleh lansaikan hutang-hutang kita. Dan kita ada duit yang cukup untuk kita survive setiap bulan. Dan kita pula ada apa? Ada benda yang kita boleh beli untuk kita capai impian-impian kita. Dan di sini juga tuan-tuan, saya ingin menyatakan bahawasanya saya sangat-sangat tekad tuan-tuan.
Kalau anda juga tekad seperti saya untuk ada duit yang banyak, why not tuan-tuan bersama dengan komuniti kami. Dan di sini juga tuan-tuan saya saksikan pada anda semua, di antara benda-benda yang telah keluar dalam surat khabar, dalam TV, dalam radio, yang ramai-ramai yang mengatakan perkara-perkara seperti yang itu. Lihatlah tuan-tuan, kos sara hidup naik, kamar baru teksi, kadar faedah meningkat, inflasi melambung, harga minyak akan naik secara ini benda yang berlaku tuan-tuan dan puan kita. Sebab tu duit kita tak pernah cukup. Tengok tuan-tuan, muflis muda, subhanallah, keadaan ini sangat-sangat menakutkan tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan anda yang menyaksikan video ini tidak tergolong dalam golongan ini. Miskin sebab pencen, Allahu Akbar tuan-tuan. Dah pencen pun masih lagi teruk untuk cari nafkah kehidupan. Tengok tuan-tuan, kena ada 1 juta untuk selesa selepas bersara. Allahu Akbar. Tengok segi rawatan pula tuan-tuan, macam ratusan ribu ringgit tuan-tuan. Dan tengok tuan-tuan dan puan, bab satu belia muflis setiap hari. Sebab tu kita kena ada duit yang banyak tuan-tuan dan puan. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan, ramai orang terjerumus dalam hutang, dan dia pula kena bayar hutang sampai mati. Ini membuatkan tuan-tuan dan puan, kehidupan kita sangat-sangat sengsara. Dan kita hidup dalam keadaan sangat-sangat susah tuan-tuan. Jadi hari ini tuan-tuan, jom kita tekad sama-sama untuk kita perhebatkan ekonomi kita, kita menambahkan saving kita perbanyak pendapatan kita. Dan insya-Allah tuan-tuan, dengan sertai komuniti kami, komuniti usahawan Grow to Rich Empower Community ni tuan-tuan, kami boleh bersharing kepada tuan-tuan, kami boleh share dengan anda ilmu-ilmu kejayaan. Kami boleh share dengan tuan-tuan dan puan bagaimana kami menjana pendapatan yang lumayan, dan kami letakkan diri kami sebagai status MSI, Multiple Source Income Earner, seseorang yang ada pelbagai sumber pendapatan. Income harian ada, income bulanan ada, income tahunan ada, hadiah profit sharing ada dan sebagainya. Kita boleh share sama-sama tuan-tuan. Oleh itu, lagi sekali, saya Haji Syarif Amer menyeru kepada tuan-tuan yang menyaksikan video ini, jom sertai komuniti kami, jom sertai GTR. Mudah-mudahan tuan-tuan, apa yang kita buat bersama-sama ini, kita buat oleh ketenangan di jiwa, kita buat oleh peningkatan dari sudut ekonominya, dan kita buat dalam ketenangan yang dinamakan zon yang sangat-sangat selesa, yang kita rasa sangat-sangat berbala tuan-tuan. Sekian dulu. Terima kasih kerana sudi menyaksikan video ini. Salah silap minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.